Saudara, Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini membebaskan dan melepaskan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor daripada Akta Hasutan 1948 selepas pihak pendakwaan menarik balik pertuduhan ke atas beliau. Saudara, kita sangat tahu bahawa walanon hari ini mereka sangat sedih dengan perkembangan ini, di mana semua orang tahu bahawa ini adalah percubaan berkali-kali Saifuddin Nasution untuk memastikan supaya kerusi di DUN Jeneri dikosongkan. Penyokong dan penjilat Anwar Ibrahim juga saya dipahamkan semalam, mereka ni solat hajat, baca Yasin dengan harapan akan adalah pilihan raya kecil. Tapi tak ada, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, cubaan mereka untuk mendapatkan keputusan dibebaskan tanpa dilepaskan juga tak berjaya kerana hakim memutuskan sebaliknya. Saya dipahamkan kultus-kultus Anwar Ibrahim di seluruh Malaysia juga tak puas hati dan sangatlah kecewa dengan keputusan ini. Kita lihat, tuan-tuan, cubaan mereka untuk merosakkan imej dan reputasi Menteri Besar Kedah sering kali gagal. Bermula daripada kes REE sampai nak kena naik bukit untuk ambil gambar semua, tapi tak juga berjaya. Kedah semakin maju jaya di bawah pentadbiran Yang Amat Berhormat Sanusi Muhammad Noor yang ikhlas dan telus dalam pentadbirannya. Dan kita yakin bahawa dengan kembalinya kepada Islam, kita bukan sahaja berjaya di dunia, malah di akhirat kelak. Haraplah kultus-kultus Anwar Ibrahim ni bersabar dan reda dengan keputusan ini. Apakah pandangan anda semua?